Excited sangat, cermin baru Ayu dah sampai. Ini cermin lama Ayu tau. And sekarang dah ada cermin baru, lagi cantik and lagi hidup, nampak dekat tepi corner ni tau. Cantik kan Ayu punya cermin? Cermin Ayu ni kan tinggi dia 170 cm tau. Ayu purposely pilih yang design macam ni tau sebab nak nampak dia outstanding sikit dekat corner rumah. Warna pula ada 3. Warna pink, warna coffee dengan Ayu punya ni warna putih. Awak pilih je warna yang mana sesuai dengan tema rumah awak. Lepas tu awak tengoklah tepi ni baldu tau. Cantik sangat. Ini yang jenis stand. Kalau awak tak yang jenis stand, awak boleh ambil yang jenis stainless. Kalau yang ada stand macam ni, awak boleh letak dekat mana-mana. Kalau yang stainless tu pula, awak kena lekatkan dia dekat dinding. Tapi yang jenis stand ni dia lagi besar dan lagi lebar. So awak pilihlah yang masa tu awak suka. Yang penting harga dia murah. Untuk kualiti yang macam ni memang tip-top sangat. Packaging pula awak jangan risau. Ayu punya ni alhamdulillah sampai dia tak pecah langsung. Packaging dia full dengan bubble wrap. Dalam pun ada kabus lagi. So cermin Ayu langsung tak pecah. So kalau awak nak, boleh klik dekat beg kuning Ayu. Awak pilih je yang mana satu cermin yang awak suka. Yang penting Ayu dah ada Pak ODD.